Kalau kita tengok laporan kewangan Ford untuk tahun 2025 ni, sekali pandang memang nampak macam menakutkan kan? Tapi tugas kita adalah untuk gali lebih dalam, tengok apa yang ada di sebalik angka-angka tu. Jom kita bedah siasat apa sebenarnya yang terjadi kat Ford dan kenapa kerugian besar ni mungkin bukan berita seburuk yang kita sangka. Okey, kita mulakan terus dengan angka yang paling gempak. Kerugian bersih sebanyak $8.2 bilion. Ya, anda tak salah dengar. $8.2 bilion. Persoalan pertama yang mesti muncul dalam kepala kita ialah macam mana sebuah syarikat gergasi macam Ford boleh rugi sebanyak ni? Jadi inilah persoalan utamanya kan? Adakah ini satu malapetaka tanda syarikat tengah nazak? Ataupun adakah ini sebenarnya satu pertaruhan berbilion-bilion dolar untuk masa depan? Jawapannya yang agak mengejutkan terletak pada cara Ford menyusun syarikat mereka sendiri. Untuk faham apa yang Ford tengah buat, kita kena bayangkan Ford ni bukan satu syarikat, tapi sebenarnya dua syarikat berbeza yang duduk bawah satu bumbung. Ada Ford yang lama dan ada Ford yang baru. Di satu pihak, kita ada bisnes tradisional diorang, Ford Blue, yang jual kereta-kereta ikonik macam Bronco dan Mustang, dan Ford Pro, yang memang raja dalam pasaran kenderaan komersial. Bahagian inilah mesin buat duit Ford. Di pihak lain pula, kita ada Ford Model E, iaitu bahagian kenderaan elektrik atau EV. Bahagian yang nampak canggih, nampak futuristik, tapi sebenarnya tengah bakar duit dengan sangat-sangat laju. Dan bila kita tengok angka-angka EBIT larasan ni, kat sinilah cerita sebenar tu ungkap. Tengok tu, Ford Pro dengan Ford Blue, kalau kita campurkan, untung diorang hampir $10 bilion. Tapi keuntungan tu pergi mana? Sebahagian besarnya, sebanyak $4.8 bilion digunakan untuk tanggung kerugian dekat Model E. Ini bukan kebetulannya, ini memang satu strategi subsidi daraman yang dirancang. Carta ni tunjukkan dengan lebih jelas lagi. Tengok bar positif tu. Tinggi kan? Itulah duit masuk daripada bisnes lama. Lepas tu tengok bar negatif yang menjunam ke bawah tu. Itulah duit yang dibakar untuk EV. Jelas sangat kan? Untung dari bisnes legacy bukan setakat cukup untuk tampung kerugian EV, malah ada lebih lagi. Ini menunjukkan betapa kuatnya bisnes tradisional diorang ni dan betapa pentingnya ia untuk biayai perubahan besar ni. Jadi sekarang kita faham, kerugian besar tu bukan sebab bisnes tak jalan. Langsung bukan. Sebaliknya, ia adalah hasil daripada satu keputusan strategik yang sangat besar, satu tindakan sengaja yang dibuat oleh pihak pengurusan atasan. Dan keputusan tu bernilai $13.8 bilion. Pada suku keempat 2025, Ford ambil satu charge sebelum cukai yang sangat-sangat besar. Semuanya berkaitan dengan strategi EV baru mereka. Ini bukan kerugian operasi biasa, tahu tak? Ini macam diorang sengaja tekan butang musnahkan untuk plan lama diorang. Okey. Istilah teknikal dia ialah charge kemerosotan nilai atau impairment charge. Bunyi macam pening kan? Tapi sebenarnya senang je nak faham. Bayangkan macam ni, Ford cakap, dulu kami dah labur banyak duit dalam projek-projek EV. Sekarang kami rasa pelaburan tu dah tak berbaloi lagi, jadi kami hapus kira je nilai dia sekarang. Betul-betul macam kita robohkan rumah lama sebab nak bina rumah baru yang lebih baik. Kalau kita pecahkan 13.8 bilion tu, kita nampak betapa drastiknya langkah ni. Tengok, 8.4 bilion itu hapus kira nilai aset dalam Model E. Lepas tu ada lagi berbilion-bilion untuk batalkan usaha sama bateri dan batalkan program-program EV lain. Ini bukan setakat ubah sikit-sikit. Ini ibarat Ford mengaku secara terbuka. Strategi EV kami yang lama tu, silap. Kita kena mula balik dari kosong. Okey, dah habis cerita pasal meroboh, sekarang jom kita tengok apa yang diorang nak bina pula. Apa plan baru Ford selepas semua ni? Kata-kata dari CEO diorang, Jim Farley ni memang tepat pada sasaran. Dia cakap, diorang bukan buat EV semata-mata nak ikut peraturan. Maksudnya, fokus dah beralih. Diorang nak buat EV yang betul-betul orang nak beli, yang mampu milik dan paling penting, boleh buat untung. Strategi baru diorang, Ford Plus, ada 5 tiang utama. Yang paling penting, nombor 1, ialah lancarkan EV yang murah dan boleh dijual dalam kuantiti yang banyak. Untuk jayakan benda ni, diorang nak kawal sendiri komponen-komponen penting, bina bisnes tenaga dan cari rakan kongsi yang betul. Dan yang bijaknya, sementara buat semua ni, diorang akan lupakan mesin duit diorang. F-150, Bronco, semua tu akan terus dijaga sebab dari situlah datangnya modal untuk semua perubahan ni. Baiklah, kita dah faham apa yang nak jadi. Sekarang, jom kita tengok apa yang Ford sendiri jangkakan akan berlaku pada masa hadapan. Apa unjuran rasmi yang diorang bagi pada pelabur?
Untuk tahun 2026, tengok tu, diorang jangkakan keuntungan EBIT larasan akan balik semula ke tahap 8 hingga 10 bilion dolar. Ini satu isyarat yang sangat penting. Maksudnya, lepas dah bersihkan buku dengan charge yang besar tadi, bisnes teras diorang dijangka akan terus kukuh dan buat duit macam biasa. Tapi bila kita pecahkan ikut segmen, ceritanya masih sama. Tengoklah, Ford Pro dan Ford Blue masih lagi jadi hero, bawa masuk untung berbilion-bilion. Manakala Ford Model E masih lagi akan rugi, dijangkakan sekitar 4 hingga 4.5 bilion dolar. Ini menunjukkan yang proses bina semula strategi EV ni akan makan masa dan duit lagi. Jadi, apa kesimpulan paling penting dari semua ni? Senang je. Bisnes enjin pembakaran dan truk komersial Ford yang sangat-sangat untung tu sedang digunakan untuk bayar kos rombak semula keseluruhan strategi EV diorang. Ia adalah satu pertaruhan besar yang dibiayai oleh kejayaan masa lalu. Dan ini membawa kita balik ke persoalan paling besar. Ford sedang mempertaruhkan berbilion-bilion dolar dengan harapan langkah yang perit hari ini akan hasilkan sebuah syarikat yang lebih kuat esok. Persoalannya, adakah perobohan terancang ni satu tindakan yang bijak ataupun satu kesilapan mahal yang akan menghantui diorang? Jawapannya akan menentukan masa depan Ford untuk tahun-tahun yang mendatang.